Program Cikgu Podcast menjadi platform baru membincangkan isu pendidikan secara santai dan dekat dengan komuniti. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Azman Adnan berkata inisiatif itu selari dengan usaha memperkasa Dasar Pendidikan Digital atau DPD yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan. Suara pendidik, suara inspirasi. Cikgu Podcast dilancarkan sempena Majlis Perasmian Seminar DPD Negeri Johor. Ia menjadi medan perkongsian isu pendidikan dengan pendekatan lebih ringan dan mesra pendengar. Maklumat yang akan disampaikan itu sampai kepada kumpulan sasar. Jadi ini adalah inisiatif yang sangat baik yang telah dicetuskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Buat permulaan siaran mingguan boleh diikuti di platform YouTube dan TikTok JPN Johor. Menariknya, 91 guru dipilih sebagai hos dan influencer yang akan mengendalikan episod secara bergilir. Dalam Cikgu Podcast, 3 hos, 1 panel. Di mana di situlah kita nampak lebih meriah supaya guru-guru dan juga murid-murid kita sama ada komuniti juga, kita sangat berharap mereka dapat menonton Cikgu Podcast. Jadi semua cikgu kita akan bagi peluang untuk berbicara apa jua permasalahan, isu dan juga dasar-dasar berkaitan dengan pendidikan. Sebab sekarang ni gelombang pendidikan digital tu dah sangat diperkatakan. Inisiatif ini diharap mendekatkan dunia pendidikan dengan masyarakat.